kita pergi sana? Okey, jom. Aisyah, ada ke ibu kat sini? Mestilah ada, tengok ni. Oh, ini ke ibu Aisyah? Ya Sufi, inilah ibu. Dalam ibu terdapat poster. Saya jenis buku. Dan semua buku percuma tau. Wah, menariknya. Sekarang aplikasi Nurin. Ada apa? Teacher Nurin akan mengadakan pembelajaran secara digital melalui YouTube. Lah, dah lambat ni. Jom. Hari ini kita akan belajar corak irama dan produksi. Apa tu produksi? Tempatkan bilik ATV. Sebab kita nak guna untuk projek robot. Bila nak guna? Hari ni. Okey, jom ikut saya masuk bilik. Okey, selesai. Terima kasih, cikgu. Kita melalui Google Classroom. Was di Syasha. Baik. Best lah Google Classroom ni kan. Macam-macam kita boleh belajar. Macam macam digital, quiz, AI dan macam-macam lagi. Benda yang kita tak tahu pun boleh tahu. Betul kan? Inilah pendidikan digital yang kita nak. Betul. Inilah sekolah kami yang memperkasakan pendidikan dalam pendidikan. Kawan-kawan, cuba sebutkan pencapaian sekolah. Sekolah kami banyak pencapaian dalam pendigitalan. Antaranya Video kreatif, digital storytelling Indonesia, Minecraft dan poster digital. guru kami pun banyak pencapaian seperti ikon guru PBSS, Ikon guru digital, ikon guru semua teknologi Dan banyak lagi. Sekian dari kami.